setting lambat. Sekejap sabar. Dia nak ambil gambar orang, kenapa orang yang nak kena tengok? Kan kita nak kena Kalau self timing macam tu. Kasih Kelantan kau? Cik Latih. Bolok ah. Saya ni bang. Nanti saya mandikan awak. Malam bang. Malam ni lah. Basuh aku. Tak jadi tu. Kenapa dah? Ile belum ais ni gati kita kak. Janganlah sum-sum. Saya kau tidur. Saya tidak naik tidur. Drama yang sama. Letih dah. Speechless. Macam ni. Oh. Tengok. Tutup muka. Muat tak dalam beg. Penat tengok baju. Trip kali ini seramai 31 orang daripada keluarga Puan Hairos, adik-beradik dan ipar, anak menantu dan cucu serta pembantu. Trip ini bermula dari KIA 2 ke Jakarta, menaiki Wush ke Bandung, pergi ke Lembang, naik panoramic train balik ke Jakarta dan balik ke KIA 2. Trip ini lebih kepada shopping yang best dan makan yang sedap yang banyak gila. Tahu tak, sampai hari ni aku masih tak boleh nak move on dengan trip ni. Trip ke Jakarta dan Bandung Anjerawan Vacation Berhad ni lebih best sebab ada makanan yang banyak, bas yang selesa, hotel yang best dan tour leader yang berpengalaman. Kami dah 16 tahun dalam pasaran, boleh hubungi kami kalau nak buat trip ke family atau insentif ke Bandung. Hari ni 24 hari bulan 12 2025. Saya sekarang berada kat Airport Soekarno-Hatta di Jakarta, tengah tunggu Faiz sampai dengan geng kita selama 30 orang semua. Kita akan pergi ke Bandung 3 malam, kemudian ke Jakarta 1 malam. Tunggu kat sini. Surprise. Surprise! Tipu cakap tak datang. Datang! Saya kejap mata dekat Izzuddin. Cik Wan, mana Cik Wan? Kita orang semuanya, mana Cik Wan? Lepas tu mata Izzuddin tak nak jawab apa. Lepas tu Faiz kata, dia ada hal. Oh, pandai Dah besar dah. Saya dah besar. Tapi kita boleh sambung kita punya vlog. Boleh sama blog. Sama vlog. Hi guys, welcome to Hi guys, welcome back to our vlog. So sekarang ni kita dekat Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, apa khabar? Baik, sihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa saya seorang kena scan bag? Kenapa? Kena scan bag. Baik sangat kot. Bawa apa yang tu? Rahsia. Bang-bang ni, Wan. Bembeng kat luar. Hai. Asal baik sangat muka ni? Ha? Asal baik sangat muka? Saya memang baik apa? Baru gunting rambut Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa aku apa? Sampai 2 hari dah. Lagi dah. Okey, kat mana sekarang? Baru sampai. Beg dah banyak, dah tak muat. Preparation, beg kosong. Belum mata-mata buka. Ni bahasa tu buka tu. Tu sini lah, dekat sikit. Dah nampak ni duduk dah. Oh lah. Lagi lah dia tak jumpa. Hai. Jangan nak pergi rumah lagi. Oh, jangan makan min kita tunggu pasal mak. Awak sakit. Tak apalah, mana sakit muda lagi. Naik. Lagi. Jumpa lagi. Masa kita kena best sorry. Saya ni. Ada mau sikit sih. Puan, sihat man? Alhamdulillah. Tengok apa sihat lagi. Tu boleh berjalan lagi. Itulah, tak apalah, sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana ni rumah? Duduk di Padang Bendana lagi dah. Surprise. Mana ada surprise? Kan dah cakap jumpa kat Bendara. Tapi tak naik dengan kita orang. So yang Cik Wan tak ada. Baik lah juga. Cikgu sebenarnya apa tu plan nak buat macam bapak-bapak tu surprise ni? Ya, betul. Tak boleh, dia kena tukar. Dia kena Hairos family bapak-bapak. Apa kabar, sehat semua ni? Alhamdulillah, insyaAllah. Asal bibir saya pink? Daripada 27 negeri Malaysia ada yang pengantin baru ke? Ada. Mana? Bangun. Pengantin baru bangun. Patut tengok dari tadi pegang tangan je bro. Tak lepas. Lepas. Tak lepas. Memang ngam lah untuk pengantin baru. Bandung ni lagi musim hujan. Ini presiden
insiden pertama dengan timbalannya. So maknanya nama airport kita nih, airport di Jakarta ini adalah Soekarno-Hatta International Airport. Inilah beliau ini kalau pukul 5 dia sudah tidak ada patung lagi di sini. Dia sudah pernah rehat dulu pergi ke dalam bilik. Boleh tak salah. Lagi tahu guna faham aku. Ya. Kita makan mata. Betul atas sikit. Betul atas sikit. Malu suara ni. Dia kena fokus apa banyak. Jangan dimasukkan, jangan dimasukkan. Semua siapa? Kita dekat Taman Mini Indonesia Indah. Baru bangun tidur. Allah panas gila korang. Boy. Masuk lagi. Tak nampak. Jap. Tak kerti guna. Mana tuan kamera? Masuk ke provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat ini di rumahnya rumah gadang, ya. Sukunya suku Minang. Namanya kawasan Aceh Barat, Minangkabau. Ini Nambur Aceh Darussalam atau yang disebut dengan kota Serambi Mekah. Biasanya kalau cakap Pontianak ini adalah hantu. Ya. Kalau di kita kalau hantu itu adalah kuntilanak. Nah, jadi kalau Pontianak ini nama bandar. Dia dengan sendiri yang masuk pada Respon. Sekarang kita dekat stesen kereta cepat Halim. Perjalanan untuk ke Bandung mengambil masa lebih kurang 40 minit. Kita trennya 16.25, so 30 menit sampai ke Bandung. Kemana daripada Wush, dia spellingnya WHOOSH. Waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Cik Wan semakin handsome, semakin slim. I like. Hi again. So sekarang ni kita dekat station what nama dia? Kereta laju Halim. Ya, kereta laju Halim. Sekarang kita nak naik train Wush, kita pergi ke Bandung. So nak pergi serokok pun boleh pergi situ, nak makan pun boleh juga dari sini. So tak ada turun bawah dah. Dari sini atas sini. Halim. Saya kat tempat awak ni, stesen kereta laju Halim. Elok-elok tempat saya tu. Saya jaga tempat awak ni, jangan risau. Tak sejuk ke sana? Tak panas. Pergi gu tak? So good. Let's gonna try. Dah lah murah gila. 113,000 kompor kat Malaysia baru RM27. Murah gila. Untuk 5 hari. Ni adalah tiket daripada Halim Station Jakarta nak pergi Padalarang Station Bandung. Kereta api cepat nomor G1041 dimohon untuk segera melakukan pemeriksaan tiket di pintu keberangkatan 1, 2. Jom naik tangga. Hai. Hello. Gila apa? Oh, ini sebelah sini, sebelah sini. Tiket lagi. Ni saya mau order yang ini dengan yang ini. Banyak duit duit kita. Adik. Seat 7. Ya Allah. Seat 7. Saudara datang, boleh silakan. Tak bergerak lagi dah order dah. Lapar je Wan. Makan sikit je tadi. Nak je Wan? Boleh? 2. Dia bagi saya sausage guys. Kembalinya RM32. Terima kasih. Nak juga ke sausage? Selamat sore, selamat datang. Boleh silakan makanan siap sajinya. Kopi non kopinya tersedia, boleh silakan. Boleh silakan sosis, onigiri, spaghetti dan sandwichnya. Tak nak pok mie instant curry kada ramen.
Panjangnya nama. Tak tahu. Dengan ada spaghetti bolognese. Ambil yang tu. Nak spaghetti bolognese satu. Pompitori misonya 1, spaghetti 1, sosis keju 1 sama milk tea-nya 1. Ada tambahan lagi? Tambah lagi. Ambil lah. Ada muffin, brownies, snack coklatnya. Nak. Tak, kejap api tak bergerak dari makan dah. Bisa berbeza. Jadi 40 dengan punya 2000. Apa lagi? Keju apa lagi? Sosis. Sosis cheese. Dapat. Masjid Shah Alam. Tahun. Betul lah centre Masjid Shah Alam. Maksimum kelajuan ni sehingga 3.50, tapi kerana cuaca angin mungkin dalam 3.47, 3.48. Tadi kerupuk bakar dia kau chef tu, chef belakang. Mana mak awak? Kat belakang dah beli. Tengok order Cik Wan dah ni. Bawa anak saya makan Maggi. Makan apa? Makan sosis. Dah sikit. Janganlah saya kurang makan. Dia apa tadi? Oh, dia pada dendam. Macam Best rasa dia. Sekali lagi lah. So, Boleh. tak apa. Ni. Oh, kita dah sampai kat Pandaran Station. Nah, kita kena tukar station untuk pergi Bandung. Kau pada orang Bandung ke? Kita sampai Bandung, kita naik bas. Oh, naik bas. I thought kita tukar. Abang turun mana? Dia pakai mask. Information kita salah lah. Kita turun sini, lepas tu kita sampai Bandung dah. Macam vlogger yang tak apa guys. Betul lah. Vlogger tak prepare. Dia tahu vlogger tak prepare. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Dear passengers, for your safety. Kita dah sampai ke Padalarang. dari mana ni Malaysia? Dari Malaysia. Lawat. Hati-hati bu. Jam gila tengok. Pusing. Inilah Bandung. Ini namanya M Collection. Oh best. Tak lepas tangan ke? Kita pun boleh. Ini yang sudah satu set. Ini yang siap lah. Dah siap ada kat sini. Dia saiz macam mana? Ada saiz dari saiz S sampai 5XL. Ini cermin aja. Cermin saja. Ingat kedainya luas. Ini cermin saja. Banyak orang tipu dengan ni. Kita sekarang kat rumah kain sulam M-Best. Belilah baju raya. Tak tahu lah nak beli apa. Kita ada yang minat lah. Kayu terus adalah satunya api juga. Ini biar saya repeat ya. Kenapa itu macam separuh? This is roasted milk iced. This one, the tea latte ice. Iced chocolate. Sudah cabut. Ganti baru. Banyak. Terang malam beng lah. Letak aja dalam tu. Tak ada. Enggak, serap. Nah, ini oblak. Okey. Tan. Alah, dia nak pakai kasut ni buat video. Dah stress kan? Pakailah kasut. Cara pakai kasut. Jangan lagi buat tutorialnya. Obesity ke? Hi guys, so kita ada dekat Obes right now. Mak-mak kita semua tengah menggila dekat dalam. Ya, kita orang nak balik, kita nak makan. Tolong bila boleh makan Indomaret? Bila boleh makan ni? Lapar dah ni. Dah jadi 50 kan? 50,000.
Cantik tak? Kan dia apa? Saya mah kirim sendiri. Dia banyak lah jaket coffee tu. Saya mah jahit sendiri mah. Orang lain mah jual. Orang lain mah jual. Jahit sendiri terus. Berapa satu? Dia terseraput pula Tak, awak ada orang last dah. Orang semua naik bas dah. Ramai kat dalam. Saya hantar kakak Siti. Besar? Zip lah dulu semua. Tak cukup. Kalau 1 jam shopping kami muka pintu je cukup. Habis 1 jam. Lelaki termenung. Wan, cuba pergi kedai-kedai kereta showroom barulah kita ni select mata sikit. 2, 3, 4, 5, 6, 50, 60, 70, betul? 6. Terima kasih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balance 20.000. Terima kasih ya Kak. Bagus lah tu leader ni. 1, 2, 3. Habis gas ada tempat kita turun pondok. Topak-topak gas. Tempat-tempat gas ada tempat kita turun pondok. Kedai dia cantik gila. Boleh OT sampainya. Boleh ambil gambar. Dinner. Malu. Cakaplah apa-apa. Nak makan. Mana cik suami? Mana sebagus? Cik Wan, makan Cik Wan. Makanlah. Makan Cik Wan. Meja ni paling untung, lauk tak habis. Makan. Ni pasal. Diorang lepak-lepak macam ni je malam-malam sambil isap opok. Ni sama lah kan? Sama, kedai sama. Faiz. Saya Indomaret 24 jam. Mainnya es krim ni macam beli kat Shopee, tepi tu rasa sebarang. Ada kuaci kat sini. Ni perasa apa ni? Salted caramel, original sama coconut. Nak makan bila ni? Saya saja sini. Sekarang bukan pedas ke? Ini dia gurih-gurih, ada nasi goreng, full pedas, bumbu tabur serbaguna. Trip ke Jakarta dan Bandung Anjerawan Vacation Berhad ni lebih best sebab ada makanan yang banyak, bas yang selesa, hotel yang best dan tour leader yang berpengalaman. Kami dah 16 tahun dalam pasaran, boleh hubungi kami kalau nak buat trip ke family atau insentif ke Bandung. Bang Bang, good morning. Itu je anjing. Kumaha damang. Apa tu? Apa kabar? Dalam bahasa Sunda. Dua tukar. Aduh. Main roller coaster ni. Coba nak Kita ni sudah sampai di Pasar Baru, so mereka nak shopping ya. Jadi daripada One Vacation ni kita sudah sediakan 5 escort untuk mereka. Satu, mereka untuk jadikan porter bawa barang, so mereka kalau nak beli barang apa-apa tak payah bawa barang, dah ada yang jagakan. Lepas tu mereka akan jaga daripada around ya. And then escort ni akan bantu mereka untuk tunjukkan kedai-kedai mana yang menurut mereka sesuai. Takut naik tangga? Memang dia takut mama ni kalau dia angkat tangga. Saya Hendra bang, okey. Layanan Pasar Baru. Untuk 30 orang kita ada 5 grup, 5 orang porter yang akan bantu kita untuk shopping di Pasar Baru. Selamat shopping. Jangan lupa untuk saya. Ya. Mangah merahnya. Semangat sikit. Kita ni sekarang berada di Pasar Baru Trade Center ya. Ini ada 8 tingkat. So di sini daripada keperluan hujung rambut sehingga hujung kaki semua ada ya. Perempuan nak cari apa ke telekung ke beg ke, nak cari langsir ke, kain sulam ke, kain pasang ke, kain Melayu ke, semua ada, semua ada. Kalau ini bedanya tadi masuk ke Ramai orang pakat makan lontong di tepi jalan. Ini berarti ni. Oh, beratur ni. Mak panjangnya. Bro.
Oh tayo. From now, every baca from one vacation, use bank, okay? Kita beli benda lah ni untuk bising dalam bas. Tapi ini kena kuat. Dia letak buah timun. Kemudian alpukat. Kita makan es kelapa campur dengan avocado, campur dengan sagu, sekoteng, agar-agar dan juga susu. Rating per 10 berapa Syed? 11 per 10. Bapak sedap oh. Tayar. Telur gulung. Bakso goreng penambah gairah hidup oh. Mulai dari lantai 1 ke lantai 2-nya. Selamat siang lagi nih buat warga-wargi Bandung atau luar kota Bandung ya. Di dalam lagi dong kakak, boleh kakak. Ini masjid raya Bandung. Dulunya nama masjidnya Balai Nyunsung. Sebab dulu bangunannya tak macam ni, dia macam kerucut ke atas. Kita di penjara Bapak Soekarno. Oh ini ketua umum umur 29 tahun. Berapa lama dia dalam penjara? 8 bulan di sini. 8 bulan. Kecilnya. Oh itu kamar penjara Bapak Soekarno. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ini bagi-bagi aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu Abang ya. Terima kasih. Quote of the day. Berat sih nak imah. Satu siapa di Kajipun? Halim. 3 air, RM9. Silakan belanja. Ada trompet deh Kiki. Silakan. Ya. Kita sediakan 5 orang Ashra untuk handle grup kita 30 orang shopping. Sebenarnya tugas dia orang salah satu pun untuk make sure waktu tak lewat lah. So tadi pun dia dah mesej cakap kita jumpa di lobi utama Pasar Baru. Sekarang aku pula yang sesat. So kita tengok siapa yang paling awal. Diorang ada Ashra lah. Diorang ada escort. Senang kan? Dah banyak juta dah habis. Orang-orang dekat Pasar Baru ya bang. Oh itu. Jangan tu itu tempat. Sama muka adik-beradik ke? Tak lah, bukan. Rasa dia sedap. Dia rasa macam manis. Tapi rasa terbaik sikit. Ya. Yang baru Kawan-kawan abang. Terima walau sakit dari. Saya beli 2 baju kebaya, 1 blouse, 1 skirt. Betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Batu apa ni? Batu Kalimaya. Dia ada multiple color. Dia tengok sini kuning, tengok sini ni. Tak apa pun enggak. Dia jarang macam ini kan? Jarang kan? Abang. Pulang Bang. Selamat sampai tujuan Bang ya. Channelnya apa nanti saya follow. Okey bang. Abang. Apa? Terima kasih. Adu-adu Jamillah, gadis ayu anak Palura. Lewat depan rumahku, ku tegur dia malu sambil menunduk dia tersipu. Lagi main roller coaster? Oh. Ini nombor 2 turun. Roller coaster, main tengok King Kong. Hi guys, subscribe kita dekat Trans Studio. Subscribe kita nak main roller coaster semua tu. Cerita ke siapa yang tak boleh main roller coaster? Budak-budak pendek lah, budak-budak pada muka. Tapi tak aci. Kenapa saya tak dapat fast link? Saya nak juga. So, kita dah sampai Trans Studio. This is dah outdoor punya roller coaster. Tinggi nak mampus. Lagi mana? Lagi jalan. Naik roller coaster. Guys, kita dah
definitely saya takkan naik apa-apa lah. Bukan saya lah, jiwa saya shopping sahaja. Tak ada namanya coaster. Kocik boleh? Kocik boleh. Ha. Dapat gempa buat vacation group. Mati-mati ingat pizza. Itulah ingat pizza. Sebab ingat pizza tadi. Nak pergi dunia lain je. Dunia lain ada apa? Hantu. Tak nak lah. Best. Kita masuk. Best. Tapi mendebarkan. Dan mendebarkan. Jangan lupa juga datang ke Kidzuna Safari ya teman-teman ya. Aduh, dan jangan lupa yang mau main ke Trans Studio Mall Bandung, ke Trans Studio-nya boleh banget ya. Ada Sinterklaas, lucu banget, gemoy sekali ya. Halo, saya Hayu. Hai. Kan naik roller coaster? Oh gitu. Dua pun boleh naik. Bagus dia. Okay guys, siapa nak cari jeans? Kita tengok ni siapa kan? Beritahu. Toko 3. Ni 20% je, Wan. 25. Ya, 25 ni after, sebelum. Alah, kena paksa turun juga. Berapa? Dua kereta lepas tadi. Sayang aku bukanlah bastoni, suka-suka joget di pinggir jalan. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung. Sosis berapa harga? Ini berapa? 10,000. Yang ini? 10,000. Mau ini satu, ini satu. Kita sekarang kat Groti Plaza. Dulu tempat kecil saja, sekarang dah 2 tingkat. Kita akan cari geng-geng kita kat mana? Dek baru. Tanda datang Bandung. Pakailah. Teringat pas pergi hanya tu. Bibi dikira tak boleh tak jalan. Apa? Ya. Rasa berapa tahun muda? Oh. Balik dia tengok. Oh, hebat. Wajib lah. Berapa umur? Umur? Baru 50 ni. This one orang beli for our dad. Walaupun baru dia kena sikit. Tapi tak apa, it's cantik. Dah habis dah? Habis dah. Habis dalam masa berapa minit je? 5 minit. Biri-biri be? Biri-biri lah. Berapa? Boleh? Tak tahu. Tak tahu ah, hak tu. Orang kaya, tak tahu tau. Dua ni. Dua. Lagi suami isteri kena. Suami isteri. 6, 7. Ni juara shopping. Oi, banyak barang dia belakang. Happy? Saya tak beli barang. Kenapa? Ya, saya punya. Abang beli first, beli kat pinggir, beli blouse. Sampai tutup kedai. Oh, first time start hari ni. Duit siapa ni? Duit Mama Tu. Mama tu, buat gaya sampai. Anak Natu bagus rezeki. Kita di rumah makan sederhana. Karena yang mau menunggu kita lewat 79 hanya rumah makan sederhana. Yang lain sudah tutup. Kita masuk ke dalam ya, cari apa? Masuk nak cari apa? Apa nak masuk? Ikan ada ikan. Satu pintar pun tak apa. Oh tak apa, sekali saja langsung. Satu orang je. Makan lah, kau je lagi. Dia satu-satu pun kat ni. Banyak lagi sayur dengan sambal. Sayur dengan sambal. Tahu tak ni apa? Tak tahu. Ni kulit lembu. Mana? Ikan lembu. Betul ke? Kenapa gila? Telefon.
Apa rasa kek lembu? Rasa keropok. Nescafe Ice. Kopi Abing. 2. Minum lah. Kepuk kulit lembu. Kepuk kulit lembu. Rupanya ingat kepuk biasa. Tak rasa lah. Masingnya. Beng-beng belanja. Beng-beng belanja. Terima kasih Beng-beng. Tu kita punya meja makan besar dengan meja makan ni. Rasa dulu boleh, rasa dulu. Berapa tu? 100, 3 uncang macam 3 uncang 100. Ni saya kan? Terima kasih belanja air. Cik mana tu? Tak, Cik Wan yang belanja. Awak yang belanja, Cik Wan cakap. Bagi harta ke? Bagi harta. Berbagi harta naik dunia. Kita ke gedung Asia Afrika. Tengok-tengok remaja kat sini. Hantu-hantunya sudah buka baju dah. Dah tutup dah buka dah. Hantunya di sini ada satu lagi. Ni. Hantu rehat. Sarokok. Ni seorang lagi hantu. Ni ada makanan-makanan. Saya Upin. Dan saya Ipin. Okay, hari ni kami outed sama. Hari ni kita nak pergi ke Lembang, The Lodge Maribaya, Floating Market, Farmhouse. So, enjoy hari ni. Kita menuju ke Lembang. Dah mulai turun dah. Orang escort kita, satu baju hitam dan satu baju oranye. Dan tugas motor dua ni lah untuk kontrol trafik. Dia sekat kereta keluar supaya kita boleh lalu. Kita lalu selego kat sini dan kita punya escort sudah berhentikan motor kat sana supaya kita boleh lalu. Dan boleh dengan kereta juga sekali. Memang takkan sampai kita ke bawah sana tanpa escort sebab jalan ni memang kecil. So perjalanan tadi daripada atas sana turun ke bawah dalam setengah jam baru sampai ke sini. Kita sekarang berada kat mana kita duduk ni? Arizona Java. Maribaya lah. Kita dah pergi ke The Lodge Maribaya. Ini kita punya shuttle sudah sampai. 12 hingga 15 orang. Ui, cantiknya model kita. Hi guys, so sekarang ni hari ni kita nak pergi dekat Lodge Maribaya. So kita nak OTP lah guys. Kita ada gambar lagi tau nak post kat Instagram kita. Ais okey? Tengok ni weh. Ais okey? Cik handle. Dekat mana kita? The Lodge Maribaya. Baru dah. Tu baca tu apa ditulis tu. Oh, kita kat Lodge Maribaya. Weh. Ha. Kenapa boleh mana weh? Funicular. Ni. Ha. Tak ada kursi. Tak ada kursi. Diri lah. Kalau tidak kita kena jalan. Gila dah lah. Okay, silakan, selamat berbahagia. Okay, kita dah sampai The Lodge Maribaya. Di sini berbagai macam spot untuk bergambar. Yang pertama naik basikal, ya. Lepas tu ada buayan, ada sky tree, ada valley swing, ada balloon dan juga naik kalau tak larat naik funicular. Dua orang ni tak plan tapi tengok seluar sama, seluar jeans macam tu, lepas tu baju putih, lepas tu jaket hitam. Lepas tu rambut sama. Memang dia pakat lah. Ni pakat tak oyak. Nama kamu siapa? Nama saya Faiz. Hai siapa? Ya, yang ini balon lama, ini hidrolik itu naiknya ke atas 1 meter saja. Kalau yang ini naiknya guna rel 10 meter. Ini terbang. Tak terbang. Kalau yang ini bayarnya asli nanti di bawah. Tak ada package. Yang ini pun? Ya, ini sekali dengan ni 30.000. Macam mana ni kita kalau jatuh kita kena beli baju baru tak? Of course. Okey. Peluk. Cium. Simple tapi ada rasa. Ringkas tapi sedap. Bala-bala saporsi, pisang saporsi. Ini namanya ciedo, ini dalam proses goreng pisang. Selepas goreng pisang namanya jadi pisang goreng.
Pak Maman buat apa Pak Maman? Goreng tahu. Oh, goreng tahu. Kamu tahu? Ah, tahu. Ini tahu. Oh, iya. Aku tak nak tahu ah. Tak tahu. Ha. Ini tak banyak ah. Oh, Pak Maman ni pandai. Ni hasilnya Pak Maman ni. Kita makan rumah balik pun tak makan basunda. Ada ikan gurami terbang, ada tahu, ada ayam kicap, Ada sayur, sayur. ada nasi, ada ulam-ulaman, ada nasinya, ada buahnya. Terasi tu apa? Sambal belacan. Kayak ikan terbang gini. Terbang. Nak tahu tak? Apa dia? Nak tahu tak? Nak jadi. Tak agak lah. Six seven. 6-7. Nak tahu tak? Nak tahu tak? Tuh, tahu. Kena tadi. 3 skrin dia. Mana ada saya pun satu je. Ini punya, ini nanti Suzy punya. Sipek-sipek. Jangan bawa balik. Kalau balik rindu saya. Berapa ringgit harga dia? RM25. Itu kacang. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Harap kita pukul ombak hidup alam yang nyata. Saya nak juga lagi. Komisi bagi dua tak? Kau bertemu begini. Belum. Oh, ini tu kalau mau main ini macam mana? Harus berbayar lagi. Di mana? Boleh ke Mesir aja. Apa? Kamu yang bersalah. Ya. Diorang dah duduk kat situ tu. Sebab tak cerita. Suruh maklum lah. Jadilah kakak. Jom. Tak jadi tu. Kenapa tu? Abang In? Abang In dia bertanya lagi depan ni. Tu kan jaga beg. Jaga belon. Ile belon ais ni gati kita kak. Belon tu paling berharga. Nanti dia ambil gambar situ. Weh, undur ke belakang. Ya Rabbi. Weh. Macam mana? Perasaan main? Best. Sangat best. Best je. Ya, tak takut memang pun. best. Best sangat-sangat. Biasa je. Biasa je. Tak takut pun. Tak takut Ya, tapi pun. menjerit dari atas sampai bawah. Tapi ya. dua ni tak naik tadi. Naik. Dia panjat je. Kita Dia panjat je. dari bawah. So macam mana kakak naik? Best tak? Best. Adik best tak adik? Best. Best. Ui dah serabai dah rambut buat dia. tadi tak main tu dah. Awak tengok budak-budak tu kat dalam air. Atas kau tu. Atas buk. Dua-dua guna tongkat tak jumpa lagi. Tengah mengenang masa lalu. Oh, ni magic ah. Dia boleh hilang. Ya, dia dah ada. Cuma kalau tutup dia bisa keluar lagi. Lalu bisik dulu. Cimo, cilok, cilo. Sakit lutut. Dadah. Kakak air coklat. Papi. Selamat sore. Kita sekarang ni dekat farmhouse tapi tak lama pun, setengah jam je. Hai, sekarang baru redeem our susu. Saya ambil Reese's strawberry. Diorang kata ini paling sedap. Sabar. Strawberry. Dah naik kereta api dah? Semua? Kita dekat rumah Mod nak beli baju sampai pukul 7 malam. Ni bahagian baju, sana bahagian aksesori, tengah bahagian makan. Warna dia lawa. Tak.
Okey lah, dia beli lain-lain juga kan. Mati jaga sampah. Kira bisnes ni. Dia selalu buang sampah tak masuk bako sampah. Mari beli dah. Tak beli lagi. Mari. Kita habis lagi nak beli. Banyak lagi duit? Banyak lagi dia lah. Saya tak banyak dah. Air nak satu? Bagi semua. Satu je. Terima kasih. Kita dekat Perfumery Win. What's the difference EDP and X-ray? EDP terus the one. So X-ray lagi lama daripada EDP. Oh ni lagi tahan. Lebih lama ekstra. Jadi ekstra tu ekstra pati. Ekstra pati. Just Club. Sekarang saya tengah overwhelmed. Ada banyak sangat choices kat sini. Awak buat left. So I don't know what to choose. Sedap juga. Saya dah pening. Oh sedap. Oh sedap. Bang aja. Tidak kata bang buat sangat. Okey. Alright, so hari ni kita nak makan malam dekat Warren dulu kala. Ini tak ada padam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita ada 3 kek. Susah-susah je. Makan, Faiz. Makan. Terima kasih Cik Wan. Sama. Terima kasih. Selamatkan kami, Allah selamatkan kami semua, Allah selamatkan kamu. Happy birthday. Terima kasih Cik Wan. Halunya, terharunya. Saya ingat, sebab saya ingat. Mana makan Cik Wan? Makan je. Ini macam besi ni. Yelah, jingle bell. Kau gini. Trip ke Jakarta dan Bandung Anjurawal Vacation Berhad ni lebih best sebab makanan yang banyak, bas yang selesa, hotel yang best dan tour leader yang berpengalaman. Kami dah 16 tahun dalam pasaran. Boleh hubungi kami kalau nak buat trip ke family atau insentif ke Bandung. Hari ni hari terakhir kat Bandung. Tengoklah kamera. Hari ni hari terakhir kat Bandung, nak pergi Jakarta. Mana Bek? Dah masuk. Cik Wan pun niat hari ni. Bagus. Kita ikut tema. Ikut seluar. Mau karok. Pagi-pagi karok. Jamaah. Oh, jamaah. Yeah.
Subhanallazi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Al-Fatihah. Ni Instagram Gubernur Bandung Dedi Mulyadi 6,1 juta. Apa? Oh. Apa tanya? Dah. Makan sedap Apa makan? So sekarang kita dekat Kartikasari. Okay, kalau nak tahu lah kan, Kartikasari ni dibuka pada tahun 1974 tau. So lebih kurang 30 tahun lah. Benda paling famous kat sini sekarang adalah Burger Land tau. Dia viral juga lah. So kalau datang Bandung tak beli benda ni, macam tak sah lah. Sedap recommended. Malaysia ada jual lah. Ni bukan Malaysia lah. Apa kita patut beli kat sini? Tengok dia beli apa. Lah kat Malaysia pun ada. Dah penuh dah. Ya. Awalnya Awalnya penuh. dah sampai berapa lagi ni. Plakat yang kain plakat batik sarung ada. 1.5 tak apa lah. 1.5 sebelum opi mulai. Kita shopping di tangga. Shopping di tangga. Dekat Bandung dalam bas pun shopping tau. Cik Wan, tapi ada satu lah macam tak boleh nak tidur. Kat rumah Moja. Sudah. Kalau sempat Boleh kau putih 10 minit. Pek warna biru tu. Setengah jam ke. Saya ulang karena nak rekod tapi pura-pura terperanjat Ini nak rekod. Oke, jadi di sini ada satu cerita, satu anak dulu terlanggar kereta, lepas itu meninggal, itu tengah bawa boneka atau tengah bawa patung, sehingga konon-konon kalau malam hari patungnya suka macam dekat buaya di atas. Semua terperanjat. Oh, beg baru juga. Sebab beg ni lah dia nanti. Salah kakak ke? Salah kakak ke? Tidak kan? Teracun ke? Nanti apa pekal? Pagi tengah hari petang. Tengok. Ni, Maggi. Maggi rendang. Tengok ni. Dia beli Maggi, dia kata sehari kat rumah dia makan 3-4 paket. Dia tu normal ke tak? Makan Maggi curry malam-malam sambil tengok K-drama. Best gila tu. Siapa tak buat dia tak normal. Lawyer. Ya saya. Doktor dengan lawyer makan Maggi. Mana Maggi itu pergi? Gary, kat Malaysia pun ada Gary. What's up guys? Penat. Mana jalan lagi? Nak jalan-jalan. Kita kat Paris Van Java. Hari ni hari yang keempat. Kita akan ke Jakarta sebentar lagi lah. Beli apa? Sikit-sikit lah. Tak lalu. Lah, tak cukup tangan dah. Puas hati lah. Bodyguard tak beli? Bodyguard tak beli. This is our last day in Bandung guys. So, saya kita nak makan tengah hari before pergi dekat train. Nama kedai ni Rishta Restaurant. Ini nasi liwet, jangan salah sebut. Memang bukan apa ni? Soong. Ini apa? Itu perkedel kentang. Ini pucuk betik. Sedap. Oh, makan duku orang dulu masa dia lah. Aduh. Warna. Tahu dia dengan sambal dia sedap gila. Approve. Banyak air. Terima kasih. Ini hadiah. Oh, thank you. Apa tu? Apa tu nak? Saya lebih-lebih kena belok nanti. Serius lah? Sambal tak ada? Tak tahu. Oh, tahu. Mai jadi guide mai. Jadi guide. Baby tidur lah. Tak apa dia tu tak panggil. Nama apa dia? Nama dia Sweetie. Okey Pak, jumpa di Jakarta. Oh, siap. Kita kat stesen Bandung dengan Abang Zani dan juga Abang Ismadi. Ini kita punya train daripada Bandung ke Gambir, naik train Papadayan Panoramik. Mak bergembira anak cucu tak cik belaka. Naik Pak Pandayan. Ya, semoga balik ke Malaysia dengan selamat. Kita ke Jakarta, let's go. Terima kasih Wan, tunjuk Mama jalan-jalan semua dengan Faiz semua dengan beling-beling. Terima kasih kepada ni kakak saya kan bawa saya. Seronok sekali. Kita ucapkan dia seronok lah lawatan kita kali ni.
panjang umur lagi, ada rezeki lagi, Matuk akan bawa lagi pergi ngancur. Tak apa, Pakcik Wan ni akan tolong kita untuk menyenangkan perjalanan. Okey. Bertolak pukul 2.54 sampai pukul 18.00. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua anak-anak, cucu-cucu dan cucu menantu Haji Hairus, Angah ucapkan selamat berada di Bandung dan selepas ini kita akan berangkat ke Jakarta. Jadi oleh itu mengharapkan semua berwaspada dengan apa yang ada. Wakil-wakil mama. Pemalu punya dia. Pemalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bagi pihak keluarga Puan Hairus mengucapkan berbanyak terima kasih atas layanan yang telah dan juga layanan dan segala urusan yang telah berjalan lancar sepanjang kita berada di Jakarta dan Bandung. Wan, mari ikut kita Wan. Mari. So sekarang kita nak naik train, tak tahu train apa. Macam dia punya kepala putih tapi dia punya kaki hitam. Sebab dia tak pakai seluar, kena sunburn dah. So kita akan pergi ke Gambir. Kita departure 14.54. Nanti sampai Gambir pukul 18.00. Aku eksekutif. Cik Wan panoramik. Nak tukar ke tak? Nak. Silakan bergeser ke barat. Parah. Train kita sampai dah. Naik panoramic train. Hello. Macam bau spa? Wangi, cantik. Dia lagi special. Selamat sore, kami informasikan sesaat lagi kereta api Papan Jaya. Anda sudah tiba di stasiun Cimahi. Agenda yang lain Kita dapat dekat dalam train tu. So first kita dapat 2 roti. I think this is like roti gula. And ni macam senang. Lepas tu kita dapat popcorn juga. I think this is popcorn caramel. Geser. Geser. Tempat semaya ada 4 kereta depan lagi. salah satu pesona alam yang indah dari bumi Parahyangan, yaitu pesona alam dari ketinggian Jembatan Cikubang. Jembatan Cikubang merupakan jembatan kereta api yang menghubungkan jalur kereta api dari Bandung menuju Jakarta. Bersiap lensa dengan pandangan Anda, inilah dia keindahan alam Jembatan Cikubang. Dengan menggunakan teknik dan teknologi tinggi dari negara Belgia yang melibatkan tenaga-tenaga kerja dari orang-orang pribumi Cina dan Eropa pada zaman kolonial Belanda. Terowongan Sasak sangat menghubungkan kita dari Purwakarta hingga Manalaran yang terletak di antara stasiun Sasak Saat dan stasiun Maswati yang dibangun dengan membelah sebuah perbukitan bernama Perbukitan Cidempong. Kami informasikan sebelum sesi pemutaran kursi, kami mohon bantuan serta kerjasamanya untuk dapat menutup terlebih dahulu tabel atau meja yang terbuka di sisi kanan atau kiri kursi Anda. Bagi fitur pemutar kursi 90 derajat menghadap jendela. Dapat layanan VVIP bila naik panoramic train daripada Bandung to Jakarta and dapat tengok view cantik sangat macam ni. Jom saya bawa korang naik panoramic train. So basically kita akan naik dekat Bandung Station, lepas tu boleh claim tiket and juga masuk dekat entrance ni. Lepas tu turun bawah and korang akan terus nampak panoramic train ni. Bila dah duduk tu, makanan pun sampai. Makanan minuman semua dah included dekat dalam tiket train kita tadi. Dapat air manis, air mineral, lepas tu nasi goreng, air panas pun ada tau. Semua included. Yang bestnya kerusi dalam train ni boleh pusing tau. So sambil makan sambil tengok view. Panggil je staff dia, nanti staff dia yang akan tolong buatkan. Harga tiket ni RM400,000 bersamaan dengan RM120. Untuk panoramic train ni ada 2 perjalanan je sehari. Ada 1 coach and 40 seat sahaja. So kena cepat and beli awal-awal dekat apps. Untuk Anda untuk memutar kembali kursi-kursi Anda. Sebelum pemutaran kursi, kami mohon bantuan serta kerjasamanya untuk dapat menutup kembali tabel yang terbuka di sisi kanan atau kiri kursi Anda. Jangan sampai tertinggal atau terbuka
Bukan di dalam kereta. Pintu keluar berada di sebelah kiri, arah kedatangan kereta api, atau sebelah barat. Dia makan apa? Dia makan tak tahu. Tak jawab apa, dia tak bagi makan. Tak tahu nak beli apa. Silakan donatnya, beli 2 gratis 1. Jakarta berasal dari sebuah pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa. Pelabuhan yang sangat strategis, ya, sehingga banyak kerajaan yang mau mengambil alih. Diambil oleh kerajaan Cirebon dengan Banten, ya, ditukar namanya menjadi Jayakarta 1527. Ya. Kemudian masuk Belanda 1619, ditukar lagi namanya menjadi Batavia. Nah, baru Indonesia merdeka, tukarlah namanya menjadi Jakarta sehingga sekarang. Kita makan di Selera Jambu Nasi Padang Restoran. Selera Jambu. Saya ada handbag baru. Beng. Tengok saya punya bag. Ni bag saya ni. Adik. Boleh jadi first lady. Okey. Silakan masuk dalam. Dah tahu tak? Nak tahu apa lagi? Apa lagi nak tahu? Ada banyak nak tahu dalam kereta, dalam bas. Ikut niaga. Aplikasi Sari. Oh, okay, itu lapis, jual. lapis. Apa berniaga? Aku tahu ya. Apa berniaga? Kita dinner malam ni ada ikan, ayam. Lepas tu boleh isap ukuk sambil tengok bola. Dalam aircon. Gila heaven. Kenalkan diri. Nama saya Tato. Itu Nama saya Udin. Bagian nama Jalengka. ini Saya Upin. Saya Ipin. Nah, Kat sana. Buatlah seperti yang nampak menonjol. kita orang makan dalam aircon sambil isap ukuk sambil tengok bola. Bisa kak? 14,100. Diorang nak jalan-jalan lepas ni. Kau nak balik hotel? Horu Mangga 2. Beng, kamu duduk sini je lah. Kami handle group. Hari last sudah gila. Sudah gila. So ini hujan tapi belum turun lagi. So kita kena sedia payung sebelum hujan. Kalau ni sedia plastik sebelum hujan lah. Coklat original cheese fruit ya. Jadi kalau memang nak bagi dengan jiran, ini 150 ya rupiah. Malaysia dalam 40 ringgit lah, 42 ringgit. Boleh Bebek nanti bagi senarai. Tolong Bebek punya asisten senarai. Sudah mengantuk. Asisten sudah mengantuk. Aduh, asisten ni macam mana saya ni? Dah habis dah, tinggal 2 lagi. 3 lagi tinggal. Nak. Sesuap. Ini isteri saya. Ambil kata comel. Beng pun handsome. Satu video ni sudah 10 juta viewer. Tapi tidaklah tua sangat kan? Tak nampak masih fresh. 18 ke? Kita baru dapat Grab, nak pergi mana kak? Nak pergi Tamrin. Kita terpaksa naik Grab sebab hari ni car free day. Naik BYD dah tapi duduk bonet je. Naik BYD. Beli apa kak? Roti Cik Wan, sudah kelaparan. Beli apa tu? Macam-macam. Ada lagi beberapa plastik dengan anak saya. Mana anak saya? Macam mana bawa ni? Tak tahu. Bagasi muat ke balik ni? Ini bekasnya besar lagi yang. Banyak je barang. 4 orang. Bibi punya. Amat tu punya. Bibi punya? Bibi punya. Oh, cari muka dia. Beli apa? Saya beli kebaya. Tengok. Tangga makan tu tadi. Sana, terus ke sana. Tu Faiz jalan tu. Saya beli kebaya colour burgundy. Mak saya salahkan saya sebab dia beli banyak. Bagi pisang. Nak. Oi, makan Maggi je. Makan Maggi je lah. Tapi lah udang. Maggi T20 dengan udang besar.
Ikan Maggi, nasi. Ni apa bergedil Tahu. Oh, Tahu tahu. Tengok orang kaya makan Maggi dengan udang. First time ni makan Maggi. Oh, lama dia duduk Teliu. Jadi hari ni ambil Maggi dulu. Dengan udang tu. Air teh tu manis ke tawar? Air dia tahu apa tambah gula tak? Macam tak bukan gula. Kerana nurse sendiri Kesh suka makan gula. Itulah macam mana. Saya tu suka gula. Oh ya. Ada udang lah kat dalam. Oh ya. Dah tahu? Dah tahu dah? Ni dia punya tahu dia. Ada udang dalam dia. Besar gila. Kita nak pergi Domat. Apa dia? Domat ni kita je ada. Semua geng kita. Saya tengah borong yogurt. Dalam tu ada yang kecil untuk kau saya. Beli kotak je lah tadi. Kalau shopping Indomaret, ya kita dah last year kat sini. Beli ni. So, kalau saya beli tas kotak saya sama. RM60,000. Kalau kita nak Yogurt saja ke? Yogurt kan tu langsung tu. Adik borong yogurt je banyak. So saya ada lagi RM35,000. Tambah lagi bu, atau udah Nah, pakai. tuker. Cik Wan. Tutup muka. Makan yang tadi tuan-puan mengatakan hari ini itu ada yang belanja. Karena itu tidak masuk package, jadi ada yang belanja lah. Kami pun tak tahu itu hamba Allah. Ya, silakan buatkanlah bagi terima kasih lah untuk yang belanja kita makan tengah hari ini. Kita beli makaroni crispy Mencapai level 15. level 15 belah nak mampus. Ya, ucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada puan dan juga seluruh generasinya ya. Sekarang ni kita dah nak balik dah. Nak balik Malaysia balik dah. Bye bye. So, kita tinggal ni. Malah tu dia nak itu banyak belakang tu. Dia nak pergi dalam belakang dah. Oh, jangan tinggal lah Sofia. Nak siapa tinggal baju show kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang menunggu flight untuk pulang ke Malaysia. Kita buka kaunter khas untuk grup kita. Tengah settlekan kita punya check-in dan juga bagasi Faiz kat kaunter sana. Terima kasihlah Cik Allah yang dah tolong Cik Mama lah. You run vacation. Trip ke Jakarta dan Bandung Anjerawan Vacation Berhad ni lebih best sebab ada makanan yang banyak, bas yang selesa, hotel yang best dan tour leader yang berpengalaman. Kami dah 16 tahun dalam pasaran, boleh hubungi kami kalau nak buat trip ke family atau insentif ke Bandung. Tahu tak, sampai hari ni aku masih tak boleh nak move on dengan trip ni. Selamatbercuti.com